Jadi Samsung dah lancarkan foldable terbaru mereka, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Dan ini bukan foldable bersaiz pasport macam Z Fold 8 yang baru tu, tapi reka bentuk dia lebih macam biasa, ikut jejak Fold 7. Tapi antara dua-dua model ni, saya sendiri lebih prefer Z Fold 8 Ultra ni, walaupun harga dia lebih mahal. Nak tahu kenapa? Ini sebabnya. Pertama sekali dari segi kamera, Z Fold 8 Ultra ni ada kamera telefoto, jadi nak ambil gambar zoom jauh lagi baik. Sokong zoom optical 3 kali dan maksimum sampai 30 kali. Kemudian kamera utama dia pun lagi bagus, 200 megapiksel. Hasil gambar pun agak baik. Tipikal lah gaya full Samsung yang kita biasa nampak. Cuma satu je yang saya tak berapa gemar, zoom dia masih tak smooth macam yang saya harapkan. Satu lagi kelebihan Z Fold Ultra ni, dia ada flex mode. So korang boleh lipat separuh untuk tengok YouTube, ambil gambar dan browse web dengan lagi mudah. Ini something yang Fold 8 biasa tak ada. Dari segi bentuk pula, Fold 8 Ultra ni sebenarnya lagi senang nak simpan dalam poket. Bentuk dia lebih praktikal, rasa macam telefon biasa berbanding Fold 8 yang lagi lebar tu. Memang betul aspect ratio Fold 8 biasa tu lagi sesuai untuk tengok konten sebab skrin dia lagi lebar, tapi sebenarnya skrin Ultra ni lagi besar, 6.5 inci kat luar dan 8 inci kat dalam, berbanding Fold 8 biasa yang 5.5 inci dekat luar dan 7.6 inci dekat dalam. Cuma yang saya kurang suka adalah speaker dia. Bunyi halus dan kalau nak tengok secara bintang dekat skrin dalam, tangan boleh tertutup speaker. Jadi kena terbalikkan dan pastikan speaker dekat belah atas. Kapasiti bateri pun sedikit lagi besar dekat model Ultra ni. Dari perkhidmatan yang guna, boleh dapat screen on time hampir 8 jam dengan majoriti penggunaan dekat skrin dalam. Satu lagi perkara yang saya nak highlight adalah kesan lipat pada skrin dia. Memang sekarang ni dah banyak improve banding sebelum ni, tapi bila screen off masih boleh nampak kesan lipat tu cuma minimal je, dan bila tengah guna tak rasa sangat pun kesan lipat dia. Banding Fold 7 ini memang dah jauh lagi baik, tapi kalau nak bandingkan dengan yang paling terbaik dalam pasaran sekarang macam Oppo Find N6, Fold 8 Ultra ni masih belum sampai tahap tu. Dari segi prosesor pula, memandangkan ia menggunakan chip flagship terkini Snapdragon 8 Elite Gen 5, jangan risau, prosesor dia memang power, boleh handle apa-apa tugasan harian dengan lancar. Nak multitasking pun tak ada masalah, boleh buka sampai 8 app serentak, 3 utama dan 5 lagi floating Windows. Jadi walaupun harga lagi mahal, Fold 8 Ultra ni masih foldable yang lebih lengkap dan praktikal untuk penggunaan harian. Untuk Galaxy Fold 8 pula, saya rasa dia lebih sesuai untuk jadikan phone kedua atau khas untuk layan konten berbanding jadi telefon utama korang. Jadi kalau korang minat nak beli, Z Fold 8 Ultra ni harga dia bermula RM7,899 untuk varian RM25. Korang setuju tak Fold 8 Ultra ni foldable lagi bagus? Cuba komen sikit.